Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antara barangan-barangan yang ditinggalkan si mati yang mungkin kita terlepas pandang seperti cincin, jam, mungkin rantai, subang, anting-anting, mungkin barangan-barangan yang berharga kita tahu kalau kita jual ni ada nilai. Ada hak waris fardu di situ. Kita harus bentangkan dengan adik-beradik kita, contohnya mak bapak meninggalkan mungkin jam Rolex ni, abang pakai, abang nak buat kenangan lah ayah contohnya. Kena ada persetujuan lah adik-beradik. Jangan sampai gaduh, bang, tu jual lah bang, jadi kita semua dapat. Ataupun kita ada kenangan yang manis, mak punya subang ke rantai ke kita tak nak jual, adik nak pakai, kakak nak pakai, jelaskan kepada yang lain agar tak jadi gaduh, agar tak ada tuntutan. Mungkin di sini kita selamat, tapi di akhirat nanti bagaimana? Kita tidak mahu kita diazab Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Anting-anting mak yang kita simpan tanpa pengetahuan waris yang lain. Kita bertakwalah.